Kadar kecurangan tertinggi direkod oleh Thailand. Aneh tapi benar. Thailand baru-baru ini mendapat perhatian sebagai negara yang paling tidak setia di dunia, menurut laporan daripada platform berita kewangan Insider Monkey. Pendedahan ini telah mencetuskan perdebatan kerana laporan tersebut mendakwa bahawa Thailand mendahului senarai ketidaksetiaan global dengan kadar kecurangan yang mengejutkan, iaitu 51%. Penemuan ini menimbulkan persoalan tentang faktor budaya dan sosial yang mungkin menyumbang kepada statistik sedemikian. Thailand, yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang meriah dan sikap hubungan terbuka, telah lama menjadi destinasi yang menarik pelancong yang mencari kebebasan dan pengembaraan. Namun, ciri-ciri ini juga mungkin memainkan peranan dalam membentuk persepsi dan tingkah laku terhadap kesetiaan. Penting untuk diperhatikan bahawa kecurangan adalah isu yang kompleks yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuk norma budaya, nilai peribadi dan tekanan sosial. Walaupun laporan ini memberi perhatian kepada satu aspek hubungan di Thailand, ia juga mengundang perbincangan yang lebih luas tentang bagaimana kecurangan dilihat dan diukur dalam pelbagai budaya. Laporan ini sudah tentu mencetuskan pelbagai perbincangan, tetapi ia juga berfungsi sebagai peringatan bahawa statistik sahaja tidak dapat menangkap sepenuhnya kedalaman hubungan manusia. Memahami konteks di sebalik angka tersebut adalah penting untuk membentuk perspektif yang lebih menyeluruh. Apa pandangan anda mengenai perkara ini? Adakah kedudukan seperti ini mengejutkan anda? Atau adakah anda rasa ia mencerminkan trend masyarakat secara lebih luas?